Okey, selamat bertemu lagi dalam episod yang seterusnya podcast PDJB. Kali ini antara sosok penting yang saya fikir tak perlu dikenalkan dengan lebih mendalam. Selamat datang Datuk Yahya bin Jaafar yang merupakan focal person di peringkat nasional. Dah kalau nasional pun dia, negeri pun dia, daerah pun dia. Datuk tapau semua Ya betul. Ini antara orang yang penting dalam pendidikan yang telah berjuang dalam pendidikan sejak sekian lama terlibat. Datuk dilantik sebagai focal person tahun berapa tu? Memula dulu. Okey, terima kasih kepada Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Sebenarnya nak bercerita tentang PIBKS ni, ianya dilahirkan di Johor Bahru. Di mana satu gerakan yang kita panggilkan kumpulan penggerak komuniti sektor swasta ini, kita bergerak daripada Johor Bahru, di mana satu program yang kita lahirkan di sini iaitu antara program iaitu TKC lah. TKC, terima kasih guru, yang kita buat peringkat daerah, seterusnya ke peringkat negeri. Kita diberi tanggungjawab lah sebagai focal person. Kita diberi tanggungjawab di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Negara, di bawah anjakan yang ke-9, di mana bekerjasama ibu bapa dengan komuniti dan sektor swasta secara meluas. Tapi kita telah berlabuh tirai pada tahun lepas. Maka pada 2023 ni PIBKS telah dipertanggungjawabnya. 2026 tu? 2003 ni PIBKS sekali lagi diangkat untuk bertanggungjawab untuk mengusahakan dasar pendidikan negara yang kita lancarkan 2003, di mana dalam 6 teras tu, teras yang ke-6 dibawa letak daripada PIBKS iaitu kerjasama strategik di antara sektor swasta dengan KPM. Jadi saya melihat bahawa keberadaan kita dalam PIBKS yang amat penting dalam dunia pendidikan. Tapi yang pentingnya kita kena sedar bahawa kita ni lahirnya di Johor Bahru. Bila Johor Bahru telah melangkah sejarah yang baik, nama yang dan diangkat ke negeri dan ke peringkat nasional. Jadi Johor Bahru merupakan benchmarking lah. Di mana apa yang kita lakukan di PPD Johor Bahru dengan kebersamaan kita dengan pimpinan yang ada, termasuklah pimpinan yang ada sekarang ni yang berlabuh tirai pada hari ini, merupakan satu kehilangan besar bagi kita yang tak ada tolok bandingnya yang kita nampaklah setakat ni lah. Jadi kita harap pimpinan yang akan datang dapat bekerjasama dengan kita, pihak BKS, untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang bakal kita rancangkan pada tahun yang mendatang ni. Baik. Terima kasih. Tok, kalau ada, bila Tok cakap dahsyat lah, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dah berlabuh 2025. Sebahagian dari kalangan kita pun dah lupa dah ajakan yang ke-9 ke berapa, tapi Datuk boleh ingat Sekarang ni kalau cakap tentang rancangan pendidikan Malaysia, peranan PIBKS tu duduknya dekat teras strategik yang kelima tu. Ya, betul. Sinergi disebut. Sinergi bagaimana kita perlu synergize tentang pelibatan banyak pihak kan. Agak-agak antara peranan besar PIBKS bagi menyokong RPM ni atau rancangan pendidikan Malaysia ni tu, Datuk nak fokus dekat area yang mana? Sebab tentulah bila diletakkan tanggungjawab kita PIBKS dalam teras yang kelima ni, sinergi itu merupakan perkara yang penting dalam dunia pendidikan. Sekarang dunia berubah, cara pendidikan berubah. Kalau kita tengok ucapan daripada KPPM, kita tidak lagi berasaskan exam oriented. It's about fun learning tau. Jadi keberadaan ibu bapa di sekolah pun digalakkan. Yang mana kita dulu kita telah ada sebelum ni yang kita namakan SDK, sukaran dalam kelas. Sekarang ni pun KPM nak bawa ibu bapa ke sekolah, bukan melampaui kuasa untuk mengajar anak-anak dia membantu pihak sekolah dalam kebersamaan kita untuk akan datang. Betul tu. Itu kalau kita baca, sebab tu kalau kita baca dalam kurikulum prasekolah preschool yang kita dah start mulai tahun 2026 ni, antaranya ialah tentang mari membaca. Ya, betul. Terima kasihlah kat Johor Bahru, saya tengok ada beberapa kumpulan-kumpulan kecil di sekolah-sekolah daerah Johor Bahru, contohnya di Sekolah Kebangsaan Sungai Danga, saya lihat kumpulan-kumpulan kecil ibu bapa Sungai Danga ni duduk bawah Don Kota Iskandar ke? Betul ke? Bukan. YB yang hebat tu, Pandak. Yang sentiasa turun padang. Yang ada
konsep membantu dan juga kebersamaan itulah, dengan itu antara sebahagian lah yang saya jumpa dan mudah-mudahan dia dapat diperluas. Itu antara perkara-perkara baik sebenarnya dalam peranan PIBKS. So Datuk, kita kesudahan masa, ada banyak perkara lain yang akan dalam agenda kita. So terima kasih Datuk atas kesempatan hadir, meluangkan banyak masa kat sini walaupun kerja macam-macam. Ya, betul. Tapi dapat turut sama dalam podcast kita. Mudah-mudahan perkara yang kita bincangkan tadi tentunya tentang rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035 yang mudah-mudahan dia dapat membina lebih banyak perkara positif dalam pendidikan. Sekali lagi Tok, terima kasih, terus beri semangat dalam pendidikan, bukan sekadar kat daerah. Dia semua dikenal Negara. dan tiada tolok gantinya. Terbaik. Okey Tok, buat macam ni Tok, hashtag Tok. Hashtag Ya, hashtag ni. Ini tagline. Tagline. Antara pendidikan terbaik Baik, betul, di Malaysia Tok. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi.